suatu hari, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya bahawa dalam hidup, manusia tidak akan pernah dapat memuaskan semua orang. Kita perlu berpegang pada prinsip dan lakukan perkara yang membawa kebaikan tanpa terlalu memikirkan kata-kata orang. Untuk membuktikan nasihatnya, Luqman membawa anaknya dan seekor keldai dalam perjalanan. Pada mulanya, Luqman menunggang keldai dan anaknya berjalan. Tetapi, orang ramai mengecam. Kemudian, mereka bertukar posisi, namun tetap juga dikritik. Mereka cuba menunggang bersama, tetapi orang berkata mereka zalim kepada keldai. Lalu mereka tidak menunggang langsung, tetapi masih juga dipandang pelik. Akhirnya, Luqman berkata kepada anaknya, "Lihatlah, apa sahaja yang kita lakukan, pasti ada sahaja yang tidak puas hati." Di akhir perjalanan, Luqman menegaskan bahawa manusia akan sentiasa mengkritik. Jadi, jangan terlalu bergantung pada pandangan mereka. Yang penting ialah melakukan perkara yang betul, bermanfaat dan bertawakal kepada Allah. Pengajaran: jangan hidup untuk memuaskan manusia, tetapi hidup dengan prinsip, kebenaran dan keyakinan kepada Allah.